Lama tak dengar berita, tiba-tiba je datang sini. Dah, I call you tak jawab, message semua kena blue tick je. You tahu I kat sini kan? Datang je lah sini, apa susah sangat? Kalau I datang, lepas you tak buka pintu, macam mana? Okay, jap. Ira, kenapa you mood swing teruk sangat sekarang? Sampai I nak minta maaf pun tak boleh? Sebab you buat I rasa tak penting. Bila masa I buat you rasa tak penting? Sebab bila you dengan I asyik on call. Kerja. Ni pasal malam dinner tu Lawyer call. Dia nak brief pasal kes papa, I kena settlekan. Dah lah, serabut lah. Kau buat apa kat rumah aku ni? Haikal! Kenapa bawa dia masuk dalam rumah ni? Dengar apa aku nak cakap. Selagi kau masih hidup, selagi itu kau akan tipu semua orang dekat sekeliling kau. Depan mata kau dah terbukti ni, anak kau, anak yang kau buang. Kau tak besarkan aku, kau pulau aku, kau buang aku. Kau tak ada rasa bersalah ke? Tak ada sikit pun dalam hati kau sebagai seorang manusia yang normal rasa kesian dekat anak kau, tak ada? Epilog cinta kita.